على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر يا كريم اللهم يسر ولا تعسر يا كريم اللهم يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد Tuan Imam, Tuan Bilal, Musi, Ahli Kuasa Suara, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat, kita mulakan pertemuan kita di pagi subuh 10 Ramadan ini dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, di pagi subuh yang berbahagia ini kita lahirkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberi kita peluang untuk kita hidup, meneruskan saki baki umur, saki baki kehidupan di atas muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan Allah beri kita umur yang panjang, badan yang sihat, kita dapat menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah tak ada kita dah masuk pada hari yang ke-10. Kita berada dalam bulan Ramadan. Jangan tanya orang lain, kita tanya diri kita sendiri, apakah kita berpuas hati tentang ibadah puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan sepanjang kita berada dalam bulan yang mulia ini. Tuan, insya-Allah pada kesempatan pagi ini saya nak bawa tentang bagaimana puasa kita boleh sampai ke tahap Allah ampunkan dosa. Ini peluang tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Bulan Ramadan ini salah satu kelebihannya ialah syahrul maghfirah, bulan keampunan. Bila dah tawaran Allah bagi bulan keampunan, yang heran ni kenapa manusia tidak nak minta ampun pada Allah, malah untuk berdoa mohon ampun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini sangat biasa dibaca oleh ataupun disebut diulang kali oleh para penceramah pentadhkirah tentang kelebihan bulan Ramadan, bulan keampunan. Daripada Abu Hurairah. Tuan-tuan, Abu Hurairah ni antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dengan daripada Nabi hafal sampaikan kepada para sahabat. Lebih kurang 5,347 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bukan sikit, tentang banyak. Kita nak hafal satu hadis pun payah. Ini beribu. Dan banyak sahabat ambil hadis daripada Abu Hurairah. Hurairah ni kalau maksud saya orang jutawan dia orang kampung biasa, ya, kerja tanam kerja beli kambing. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan. Kalau saya tak terjemah pun kita faham betul. Man ni siapa? Jumpa hadis, jumpa Al-Quran, kataan man siapa? Kalau orang Melayu man ni macam-macam dia. Orang tu cukup tidur je, man bantal.
Dia suka banyak kelapa, man kelapa. Suka banyak petai, man petai. Man toya pun ada. Okay. Jadi man ni siapa? Soma puasa. Man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa dalam Ramadan imanan, dengan penuh keimanan. Ihtisaban, kita mengharapkan sesuatu daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang sudah-sudah. Jadi persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan puasa dengan penuh keimanan? Imanan, puasa dengan penuh keimanan. Sebelum saya bawa pandangan ulama tentang maksud imanan wa ihtisaban, kita perlu faham maksud iman itu sendiri. Kalau orang kata kau ni tak ada iman, kita marah kan? Jadi iman maksudnya kita mempercayai sungguh-sungguhnya keyakinan kita yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada malaikat dan rukun iman yang benar. Bermakna puasa yang kita dirikan hari ini dah masuk hari ke-10 ni tuan-tuan, adalah suatu kita kena yakin kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah wajibkan kita berpuasa. Jangan tanya kenapa kau puasa ni? Macam mana dah masuk Ramadan puasa kan? Tapi kita kena yakin itu satu kewajipan. Ayat yang saya mukadimahkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebenarnya orang terdahulu. Dan Allah menyebut ayat menyebut la'allakum, mudah-mudahan puasa kita itu tak takut, akan melahirkan insan-insan yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mampukah juga puasa yang kita lakukan pada hari ini melahirkan insan-insan yang bertakwa? Kadang-kadang kita puasa-puasa, benda lain pun kita buat, benda-benda yang mencagarkan agama kita buat. Sebab tu dia hanya puasa mulut dan tak makan, tak minum. Mata tak puasa, telinga tak puasa, hati tak puasa. Masih lagi tengok movie, TV yang kadang-kadang ada orang berdagang aurat. Jadi kita melihat benda-benda yang menyebabkan mengurangkan kepala puasa. Okey. Sebenarnya bila kita faham maksud iman ni tuan-tuan, iman dia ada prasyarat dia. Tasdik bil qalb, membenarkan dalam hati. Takril bil lisan, kita kena sebut dengan mulut. Ta'mal bil jawarih, kita kena lakukan dengan anggota. Jangan pergi jauh-jauh. Ambil satu contoh ibadat yang wajib, solat. Bagaimana kita nak mengimani solat kan? Okey, masukkan 3 syarat tadi. Kalau tak ada 3-3 ni, iman tak sempurna. Apa tadi? Yang pertama, tasdik bil qalb, kita kena benarkan. Puasa yang kita lakukan hari ini, solat yang kita lakukan ini adalah kita kena benarkan bahawa itu suatu kewajipan. Tasdik bil qalb, membenarkan hati. Jangan timbul keraguan. Puasa tak wajib ke tak? Awak dia ni benda wajib dikata tak wajib. Kemudian takbir bilisan, kita kena sebut dengan mulut, mengatakan bahawa puasa itu wajib, solat itu wajib, tutup aurat itu wajib kan? Okey, kemudian takmal jawab. Kita kena laku dengan anggota. Tuan bayangkan kalau ada orang tak puasa. Ada orang tak puasa. Tangkap. Anak saya mau puasa agama. Dia kata ya, operasi. Tangkap. Terang-terang mau merokok tuan. Merokok. Saya pernah jadi orang puasa dulu. Pun sama juga. Terang-terang makan. Tak yang kau ni tak nak puasa ni apa? Allah tak pernah memberatkan tuan-tuan. Allah tak pernah zalim pada apa ni. Kan orang yang tak nak puasa tu, tak yang dia nak lawan Allah tu kenapa? Allah bukan untuk lawan, Allah untuk ditaati. Orang tak solat, masih ada. Tak soal dia kenapa tak solat. Orang rendah aurat, masih. Kita akan jumpa lagi orang lagi bukan sebagainya.
Saya pernah jumpa orang lelaki pakai seluar pendek, steady, dia masuk pasar raya, pergi restoran, bawa anak, bawa bini lah betul dong. Dan yang kau pakai seluar pendek kan pasal apa memilih. Sama juga orang perempuan kadang-kadang pakai t-shirt lengan pendek, seluar ketat, jeans tak pakai, bukan pakai seluar orang, seluar jeans dia pakai kan. Menangis je seluar dia menolongkan orang. Lepas tu kenapa pilih yang macam tu kan? Ini soal iman ni tuan-tuan, keyakinan tadi. Jadi kalau contohnya tadi katalah pak solat mulut sebut wajib, hati nak, tapi dia tak sembahyang, iman tak sempurna, tiba-tiba meninggal, habis tak puasa, meninggal, habis. Jadi sebab itu iman ini perlu betul-betul mantap. Sebab itu para jemaah, negara kita Malaysia ni sejak tahun 1950 sampai hari ini, sampai hari ini 154 ajaran sesat yang telah difatwakan. Tak yang orang geng-geng ajaran sesat ni sebenarnya dia nak buat Tentang Seri Timbalan Ketua Perintah Negara baru ni dia buat kenyataan, dia kata 14 lah yang sesat yang masih aktif di Malaysia. Salah satunya Mellah Abraham. Dan Mellah Abraham ni pun waktu saya jadi penguasa Jawi, tangkap lah. Masa tu beratus kita buat operasi tangkap. Dan ni cerita betul. Saya pernah tangkap dan tanya orang tu, Engkau sembilan tak? Tak. Bini kau? Tak. Anak-anak kau? Tak. Saya tanya dia, kau ikut jalan kau? Sebelum ni kau solat, kau ikut Mellah Abraham, kau tak bayar? Tak ada. Ingat ke? Dah tak ada lah. 2017, sekarang dah 2020. 6 tahun dah, 9 tahun. Masih ada lagi. PM, kena habis betul-betul, jangan sampai PM tu tak habis. Ajaran ni, jangan sat tu ni, PM lepas act tu. Why lah, tak ada. Apa fikir lama tu kan? Lepas act why lah. Bukan lepas act PM 11. PM why? T. Agak apa tu? Perjalanan, mimpi, Y itu yang tidak pun perjalanan mimpi yang ke akhir. Diasaskan oleh Masyitah. Masa tu dia muda lagi. Masyitah masa dia asaskan. Dia orang Kelantan. Dia guna mimpi je. Popular siapa dia guna mimpi. Cara mimpi. Agak apa tadi. Dia cara mimpi je. Tuan-tuan, tahun 2021 saya menyaksikan istiqamah majlis taubat yang dibuat oleh MAIS terhadap Masyitah di Jais atas Dewan sebelah Masjid Negeri Selangor, Masjid Syalab. Kami menerima atas betul-betulnya Masyitah tengah-tengah, sebelah kanan Sabu Samah Mufti, ujung Siti MAIS, kiri Sabu Saadah Pengarah Jais, saya untuk ujung kali. Saya mewakili ketika itu. Dia mengaku bersalah, mengajak mengikut kembali penggajalan. Tutup tahun ni dia umumkan masih aktif. Dan dia aktif di TikTok. Jadi ini saya nak sebut, kenapa berlaku hari ini. Ini soal iman kan? Ya, rapuh. Itu baru saya sebut dulu. Dia ada 14. Okeylah. Masuk balik cerita puasa tu ya. Jadi puasa tadi kena betul-betul dengan penuh keimanan, keyakinan pada Allah, rukun iman yang 6, dan kita buat tu sungguh-sungguh kerana Allah. Menurut Al-Qutubi, maksud imanan wa ihtisaban itu dikata yang pertama niat dan azam. Apa maksud niat dan azam? Niat di sini bukan nawaitu saladin an ada'i fardhu. Itu niat puasa. Ya. Kita mazhab Syafi'i wajib berniat setiap hari. Setiap malam berniat. Saya heran kalau mata saya ustaz terlupa niat ustaz ni. Macam mana boleh lupa ni puasa? Macam tak logik ya? Kalau tapi tak pernah lagi orang terlupa nak buka ni. Kalau orang ni malah lupa tadi nak buka ni.
Tak ingat buka. Oh, kau tak ingat dah. Tak yang niat. Kenapa lupa? Sebab itu kita diminta untuk malam pertama untuk niat berpuasa sebanyak sebulan Ramadan untuk menghilangkan. Tapi setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau lah. Lepas habis witir, imam kata niat Ramadan. Oh itu suara dia kata itulah bukan di mulut tapi niat di hati. Lepas tu niat. Jadi niat di sini bermaksud tahun ni puasa 2026 47 Hijrah ni apa niat kita, apa azam kita. Paling tidak pun ialah kita memang nak puasa sepanjang 29 hari ke 30 hari itu memang kita berazam nak puasa. Dan kita berazam nak buat puasa yang terbaik. Paling tidak kita berazam kita tidak akan meninggalkan solat sunat tarawih dan witir ma'al imam, bersama imam. Saya nak cadang, tuan-tuan, jangan tinggalkan witir bersama imam. Ya. Walaupun ada niat nak buat balik tengah malam, cakap pukul 5 nak bangkit nak buat, tapi afdal Ramadan ni solat dan witir bersama imam. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Nabi kata apa? Barang siapa yang solat man qama bersama imam hatta yansarif sehingga selesai, sehingga imam beredah selesai, maksud selesai zikir, kutiba lahu qiyamul lail. Allah tulis bagi kita pahala qiyamul lail. Takkan tak nak tunggu 3 rakaat aja dapat pahala qiyamul lail every night, tiap malam. Okey tuan. Tapi sekarang saya tengok agak okey lah. Dulu ni imam bila dia kata salatu sunnatan witirun min qiyamir man asabakumullah, salatu la ilaha illallah. Adik tak ikut balik keluar. Tapi bila dah faham tu, oh dapat pahala qiyamul lail, apa ni? Nunggulah kerja. Kadang-kadang 3 rakaat ya. Jadi sebab tu kita azam tarawih jangan tinggal. Jangan tinggal. Tarawih ni Ramadan ya. Masuk Syawal tak ada tarawih. Tengok suara buat tarawih pula takkan jais. Ya sih buat tarawih kau jangan. Tak nak 28. Di 90. Salah tuan jangan bergaduh. Bergaduh 8, bergaduh 40. Jangan buat tu. Ya. Buat je. Ada setengah tu, oh tak ada ni 8 mana ada dalam sirah dan oh, tak usah bergaduh. Benda khilaf ni, jangan bergaduh. Kan? Tak, bila kata khilaf kan, jangan bergaduh. Dia ada pandangannya, dia ada pendiriannya. Apa je lah. Kita ada kekuatan nak buat 20. Buat. Terawih sonok kan. Yang kita baca viral 50 terajang tu agak cuma tu dia tak tahulah dia geram ke dalam masa dia terajang memang lagi tak itu pulang kau dah penat sangat. Ini sunat je, kau duduk je lah. Sebab sebenarnya sunat boleh duduk tu kan, tapi pahala bawah. Kalau nak try malam-malam terawih 10 duduk kita 5 berdiri apa hari tak larang tak kan. Tak memang sunat boleh duduk tapi pahala separuh lah ya? Pahala diri banyak pahala ni. Tak yang dia pergi terajang imam kan. Ya Allah, agak lama sangat imam tu baca. Tapi kalau khutbah panjang ada orang marah, oh dia di bawah kan. Tapi saya pernah ceramah. Ini pengalaman saya ceramah. Saya pernah ceramah tuan-tuan dekat Masjid Putra. Betul ya? Apa ni pendengar lah, mam tak apa hati. Terang-terang saya cakap tu, para jemaah, sesiapa yang tak sempat baca Quran di rumah sesampai di pejabat, sila baca Quran. Tiba-tiba satu orang kata, mana boleh baca Quran kat pejabat? Haram pun ni. Oh, saya tenang ya. Kata bang, bawa tenang bang. Tengah-tengah mandi, macam maksud penuh, normal lah.
Saya timbang bawa tenang Abang dengar tak saya sebut apa? Saya bukan kata baca Quran daripada pukul 8 sampai pukul 5. Sampai sebelum buka fly, buka laptop, buka ni, baca Quran. Kadang-kadang kita tak ada macam orang di rumah. Itu adalah alasan kan. Baca. Oh dia memang dicabar. Itu kita sampai. Okey, cerita tadi balik. Jangan tinggal terus. Letih ke penat. Kalau kita obsession, carilah hotel berlapis dengan masjid. Kalau tak jumpa pun, buat tarawih kat dalam bilik. Tak, Ustaz, saya tak pandai baca ayat Quran. Panjang. Tak payah. Jangan baca banyak-banyak. Tonton macam Yasin ni. Lepas, Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Rukuk. Buat Yasin satu ayat. Boleh kan? Tapi kalau suruh malam ni cuba janganlah. Yasin. Tuan Yasin boleh balik. Nama dia akan sebut. Dia Yasin satu ayat. Kalau tak dapat nak buat datang surah, buat rumah Yasin, Allahu Akbar. Dekat kedua Yasin, 8 minit selesai 8 rakaat. Dan yang penting tak tinggal tu. Rugi lah dapat tinggal terawih. Sangat rugi. Sebab banyaklah kelebihan pahala, apatah lagi kalau kita baca Quran kan. Okey, jadi kita azam tidak tinggalkan tarawih dan witir bersama imam. Yang kedua, tidak meninggalkan Quran. Jangan tinggal Quran. Quran ni kena baca. Bukan simpan dalam lemari, bawa Quran kita. Bukan. Quran baca. Tak boleh baca banyak jenis, baca. Ya. Betul setengah orang dia azam kali ini Ramadan insya-Allah nak khatam sekali. Azam. Ada orang nak khatam 2 kali. Khatam maksud Nabi baca 30 juz, bukan khatam baca Al-Duha sampai itu majlis khatam. Ini maksud dia khatam bacaan. Contoh. Boleh ya? Contoh Quran kita ni mengandungi 30 juzuk. Satu juzuk 10 line, 20 surat. Kecuali juz 30 tu. Kalau kita ambil 5 waktu, satu waktu baca 2 line. Boleh kejap ke lama? Kejap, jangan tak nak. Baca kejap ya. Dia bagi orang dah kalau anak-anak kita yang tahfiz orang tu baca laju. Selai tu 2 minit. Boleh 4 minit. Tak ya, lama lagi tengok bola kan, tengok bola 4 minit dua cakap depan TV boleh. Apa dua baca Quran boleh. Lama dulu kalau masuk tenang tak masuk gol lagi. Dia kata tak pandai lah kau main. Pandai aja buat balasan, cuma komen pula kan. Okey. Jadi tuan, kalau dua line, kalau satu line 5 minit, 2 line baru 10 minit. 10 minit tak amalkan. Okey, lepas zuhur 2 line, 4 line, lepas asar 2, lepas maghrib 2, lepas tarawih 10. InsyaAllah boleh habis. Yakinlah. Boleh tuan. Ya. Kalau tak pandai baca, ija. Apa dia baca? Ija lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dot sabdu di atas wat. Dot depan duha di atas wat duha. Baca. Dah tak pandai, ija saja. Ija je lah tentang nanti baca. Tak yang orang tak nak baca Quran, tengok. Facebook boleh baca, TikTok boleh tengok, apa lagi yang melayani macam. Tapi Quran batu azam InsyaAllah kita tausiah 3 Quran. Kita azam, ya Allah nak, Allah bagi tuan. Allah akan bagi apa yang kita minta. Boleh insyaAllah. Baca dan baca. Kita kata tak habis tak apa.
Jadi kita tak tinggal Quran. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Barang siapa yang tidak mempedulikan Quran, dia buat tak kisah je. Nuqayyid lahu syaitana, kami sediakan bagi dia syaitan. Dia akan berkawan-kawan dengan syaitan. Syaitan bukan dibuat kawan, syaitan musuh yang paling nyata. Syaitan jangan buat kawan, dia musuh. Jahat syaitan dia tu. Kita tengah mayang dia kacau. Itu kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kacau. Allahu Akbar. Agak-agak malam ni bagi kopo imam. Tengok jam. Malam ni laju. Terpendikan, dia cari suara benda tu. Dia syaitan. Walaupun syaitan kena ikat, tapi dah lama dalam badan kan. Oh, dia jahat tu. Kadang-kadang dia riak ni kita. Dia riak ni syaitan jahat. Jadi para jemaah, oleh sebab itu kita baca Quran. Kalau dapat baca makna, cantiklah. Okey, antara azam ya. Kemudian sedekah azam kita. Kalau belum sedekah, tuan-tuan nampak tuan kampung di belakang seperti besi sedekah. Tapi jangan senyum kat tabung tu. Senyum. Apa senyum? Senyum sedekah tak ni kau senyum. Rugilah seorang kan. Tipan juga ni, senyum saja. Boleh saja senyum. Rugi, sedekah. Sebab Nabi dah sebut, sedekah paling afdal Ramadan. Azam sedekah. Walau sedikit. Tuan-tuan, RM1 kita ikhlas seronok. Allah seronok. Kita buat RM1 ikhlas. Nak pula 10 malam yang terakhir kan. Tiba-tiba malam tu, malam Al-Qadar, Allah, kita sedekah RM1 macam sedekah berapa ribu tahun? 83 tahun, 4 bulan, 1000 bulan. Jadi 10 malam terakhir tu volume tu sedekahnya, Qurannya, solatnya. Okey. Kemudian tidak berazam tidak meninggalkan tahajud. Lepas 2 rakaat apa jadi? Tahajudlah. Ya, bagus. Sebelum sahur tu tahajud 2 rakaat, lepas tu sahur. Lepas satu lagi, berazam tidak meninggalkan sahur. Sahur jangan ditinggalkan. Walaupun penat, walaupun orang kata dah ogok sekali. Ada kata, Ustaz saya tengok nasi pun dah larat. Orang pun senang tengok nasi. Sahur. Walaupun kita minum seteguk air, kita sudah dapat pahala sahur. Soalan yang susah nak jawab, Ustaz, sahur dengan rokok boleh tak? Allah. Tak ada pahala lah tuan ya. Minum air pun jadi. Pasal apa? Apa kelebihan sahur? Yang pertama berkat. Kita kan hidup nanti keberkatan. Yang kedua, Allah dan malaikat berselawat kepada orang sahur. Apa maksud Allah berselawat? Bermaksud Allah memuji kita. Kita kalau orang puji kembar, kembar kita. Ingat orang puji kita. Mata orang, lawak kata, Allah kau, aku kan. Orang puji yang nanti berkilat kata. Dia kata, kau tak tahu tengok kaki lah dulu kan. Tengok kaki. Saya bila tengok kaki ni, saya teringat cerita di Pulau Pinang. Bulan puasa. Apa ni? Bush untuk tangkap. Tiba-tiba satu orang tak lari tu kan. Orang lain pakat lari, dia seorang tak lari. Pakat ni budak ni. Orang tu tanya, Abang tak lari? Tengok kaki lah dulu, dia kata kan. Jadi Abang tak lari, kawan semua lari, tengok kaki lah dulu. Punya cacat tali kaki je lari kan lah. Okey tuan ya, jadi tak, kalau orang puji pun kita suruh. Agung puji kita contoh kan. Tiba-tiba Agung datang, suara ansar ni. Agung bayar ni, kita Agung jumpa JC, kita Agung bagi lah. Agung bagi pen batang kat dia, pen tu kuning. Punya bangga. Masuk Facebook, setahun tak cerita orang. Aku buat tulis sendiri belakang baginda, menganugerahkan pada Fatih pen batang. Dan Agung puji tak boleh. Pun seronok lah Agung puji. Tak bayangkan orang sahur ni siapa puji? Allah.
Takkan tak nak. Allah puji. Kemudian apa maksud malaikat selawat? Maksud malaikat selawat tuan-tuan. Malaikat mohon keampunan kepada Allah. Orang sahur. Bukan jaga, bukan kau imam, bukan imam besar, bukan qali, bukan mufti. Malaikat mohon keampunan kepada Allah bagi orang sahur. Jadi rugilah sampai tak sahur. Sahur ya. Kalau orang yang kena amalan makan ubat tu, sahur dengan ubat je lah. Darah tinggi, kencing manis, kan? Kolesterol, doktor kata kena makan ubat kata ini. Sahur dengan ubat, dapat pahala juga. Dah pahala sihat lagi. Jadi berazam tuan-tuan, tidak meninggalkan sahur. Okey. Kemudian di antara yang patut dilakukan tuan-tuan, ada dua jenis zikir dan dua doa yang patut kita amalkan Ramadan. Nanti lepas Ramadan teruskanlah. Yang pertama, tidak meninggalkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, paling ringkas. Dan apabila mulut menyebut Astaghfirullahalazim, hati kena niat, ya Allah, Tuhanku, ampunkan dosa aku, dosa ibu, dosa ayah, dosa anak. Kemudian yang kalau siapa Astaghfirullahalazim tapi tak niat untuk mohon keampunan, belum diampunkan dosa dia. Kenapa pula Ustaz? Sebab kita mulut sebut dia lain dengan doa. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Itu lain. Allah akan ampunkan dosa kan. Dalam solat kita baca Rabbirfirli warhamni, Rabbirfirli, ampunkan dosa aku, warhamni, kasihanilah aku, warzuqni, bila aku rezeki, wahdi, bila aku hidayah kan. Itu kita minta pada Allah tuan-tuan. Jadi kalau istighfar ni. Yang kedua, syahadah. Sekurang-kurang syahadah pun ni. Tak semestinya syahadah tu asyhadu an la ilaha illallah, tak semestinya. Sekurang-kurang syahadah kita menyebut memperakui keesaan Allah. Paling tidak pun apa tadi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tengah-tengah masjid surau lepas tarawih, apa tadi, imam pun baca, imam pun buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi alhamdulillah, istiqamah. Dia sebenarnya ni walaupun bukan Ramadan, tiap-tiap hari kita amalkan. Tuan-tuan masuk ke dalam senarai wirid, zikir la ilaha illallah tu 100 kali tiap-tiap hari. Bila kalau orang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada semua belakang Allah. Mulut menyebut, hati penuh keyakinan. Sebab insya-Allah kita pergi mana tenang juga. Pergi surau insya-Allah tak kena selipai lah. Kadang-kadang pergi surau kan, pergi selipai je pun balik selipai tu silap kan. Macam mana boleh pergi tukar selipai. Tapi saya pernah jadi ni, saya pergi cari kuliah, tiba-tiba selipai tak ada. Sudah gitu. Jatuh kuasa kita Ustaz pakailah selipai. Tak apa, saya tak buat apa. Saya balik ke kaki ayam. Jangan Ustaz, jangan. Ada jemaah tu bagi selipar dia, Ustaz ambil lah, pinjam. Jadi saya pinjam selipar dia. Betul saya pulang ke balik kan. Lepas tu rupanya ada orang tersilap pakai. Nampak habis. Tak tahulah dia boleh terpakai bawa balik kan. Biasanya kita boleh rasa ini lain. Selipar kita lagi pakai. Ini rasa lain. Jadi orang ni tak apalah tahu ni, dia nak pakai selipar Ustaz kan. Tapi akhir saya kuliah 11 hari, bulan depan datang dia kembali. Okey, masuk saya tadi. Bila sebut tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, la ilaha illallah, sebab tu sebut kena jelas. Jangan laju jelas betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda sebut la ilaha illallah. Okey, yang doa ni, dua doa yang patut diamalkan. Doa mohon masuk syurga. Apa dia? Doa yang imam baca tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah. Masuk syurga dan minta Allah redha, jauhkan kita daripada api neraka. Sebab tu kita baca Allahumma ajirna minan nar.
Dia afdalnya lepas subuh 7 kali, lepas maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Kita minta yang api neraka, kita kena amal tu. Okey, saya baru masuk yang pertama, niat dan azam, ya. Jam dah pukul 7 lebih dah, ya. Tapi tak apalah, kalau subuh tak risau kan untuk kalau kuliah, kalau puasa, kalau tak puasa dah berhenti sebab dah minum pagi, ya. Putih canai, putih telur, putih sardin. Okey, saya ambil satu dua lagi. Yang pertama tadi apa tuan? Niat dan azam. Yang kedua, bagaimana puasa kita boleh sampai ke tahap Allah ampunkan dosa, iaitu mempercayai benar akan janji Allah. Janji Allah apa? Bulan Ramadan, bulan keampunan. Mohon banyak keampunan kepada Allah. Jangan tak minta, ya. Bulan Ramadan, bulan keampunan. Bulan Ramadan, bulan penuh keberkatan. Bulan Ramadan yunazzilullah fi rahmah, Allah turunkan kerahmatan. Bulan Ramadan bulan ayatul khutbah ni maksudnya apa? Bulan yang Allah menghapuskan kesalahan. Wajib doa, bulan yang dimakbulkan doa. Ini janji Allah. InsyaAllah minta banyak-banyak pada Allah. Jangan tak minta. Allah suka orang minta. Dalam hadis Hadis Qudsi sebut Allah benci, Allah marah kepada orang yang tak minta. Biasanya orang tak minta, orang tak solat. Kalau solat memang kita minta, mula daripada doa, kita. Dalam Fatihah pun kita minta. Macam tadi kita duduk atas sujud Rabbil firli warhamni pun kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga ciri ialah kita inginkan balasan. Puasa kita ni kita nak Allah memberikan, Allah ampunkan dosa kita, Allah redha kat kita. Kita mohon Allah bagi kita syurga nanti insya-Allah. Dan yang keempat, maksud puasa dengan penuh keimanan itu ialah menurut Al-Qurtubi, kita rasa senang hati dengan amalan puasa, tak rasa macam seronok kita puasa. Kita jangan susah hati kita, ya. Bila masuk Ramadan, Allah susah hati, ya Allah. Tak makanlah kita nampaknya, aduh 30 hari kan. Kita bukan siang nak ilaha illallah. Memanglah puasa tak makan tuan, yang susah hati betul apa? Tak boleh makan kita tengah hari. Makan tak boleh makan. Tak boleh makan kita orang, tak boleh makan puasa. 1 jam yang terakhir tuan-tuan, kita tak rasa berat mengerjakannya dan tak rasa panjang hari berlalu. Jangan kata Allah, hari ke-10 ya Allah, baru 10 hari ya Allah, lagi 20 hari ya Allah. Tak ada, tak ada orang ampun Allah. Tak gerak kita 10 hari, tak gerak kita. Tak larat dan dah 10 hari dah. Kan? Contoh yang lain, nanti kan kita bila nak tengok anak bulan Syawal, tiba-tiba malam tu penyimpan mohon besar raja mengumumkan tak jadi raya. Allah, tarawih lah kita nampak malam ni. Tarawih lah tuan, ya. Jangan. Bila kata umum tak jadi raya, alhamdulillah, syukur Allah, dapat tarawih lagi malam ni. Seronok tarawih. Jangan frust. Allah, kita nak pelik raya kat Sumbat dah raya. Sumpah nak pelik Amerika. Dia nak pelik raya tu orang Kelantan nak pelik raya. Allah, jadi sumpah. Ada kawan kata, Ustaz, kawan kudik Ustaz, 36 je. Allah, kita pergi Amerika 14 je. Oh, kena Allah. Ui, jalan dia tak. Tak lihat. Itulah tuan-tuan, dia cerah no. Jadi kalau tak jadi raya, seronok kan. Kau ingat tak masa kita pernah raya terkejut kan? Tiba-tiba raya kan, alamak ada raya kan, la ilaha illallah tuan-tuan. Dia sebenarnya kita sebenarnya tak penentuan awal Ramadan dan Syawal di Malaysia ni sebenarnya. Semua tahu lah, dia dah tengok bulan. Kebetulan patau itu. Perkiraan mengatakan anak bulan Syawal tidak kelihatan. Tapi ini pun tak ada Allah Ta'ala. Tiba-tiba nampak di mana? Labuan. Labuan kan nampak tuan. Diorang kan sah maghrib awal bantu kan di sana kan.
Dia orang tahu sudah tu. Dia orang lagi tahu awal, tapi dia orang tak cerita sama kita. Pasal apa? Tunggu penyimpan bahasa umumkan dulu. Dia orang tahu sudah. Besok raya jadi raya sudah besar kita kan. Tapi dia orang tak kasih tahu. Oh dia jangan panjang kasih tahu. Sampai penyimpan besar dan jaraknya. Contoh kan. Kita dah gazet berapa tempat? 30 lebih tempat. Kalau ada tempat yang tak lapuk, penyimpan besar tak ngomong. Lapuk. Dan saya dulu pernah masa saya bertugas di Lawak, saya mutu air 3 bulan. Belum sempat saya nak lapor, penyimpan besar tetap berusia call lah. Ustaz, macam mana anak bulan kelihatan? Dia kata anak bulan tidak kelihatan. Okay, terima kasih Ustaz. Dia dah tu je. Terima kasih. Jadi yang jadi raya tu sebab nampak. Jadi terpaksa istihar lah. Memang kena istihar sebab anak bulan kelihatan. Itu yang bulan kabut ni kan. Dia tak sampai duit lomang tu Ustaz. Lomang tak duit lainnya, tak duit ni. Rondang tak tiap tahun. Ulu tak ambil lagi. Tak ajar-ajar. Duduk kedua bos. Nak bayar kan? Bayar lah. Tapi bulan kabut semua malam tu. Saya pula balik kampung. Dulu buat lemak. Belum ban tu kan. Okey, jadi kalau diumumkan tak jadi raya, kita syukur. Sebab kita buat puasa lagi 14 hari. Itu macam mana? Ciri-ciri ibadah puasa kita diampunkan dosa. Kita rasa senang dengan ibadah puasa. Kita tak rasa berat dan tak rasa panjang hari berlalu. Dah 10 hari dah tuan. Entah dah 10 hari. Iya. 10 hari sekejap kan? Allah dah tutup Quran. Allah dah 10 hari terakhir. Bulan ibadat. Jadi cukup sekat itu. Jadi kesimpulannya ada, saya bagi tadi ada 5 kan. Yang pertama, niat dan azam untuk memberikan puasa kita diampunkan dosa. Yang kedua tadi, mempercayai benarkan janji Allah. Yang ketiga, kita inginkan balasan. Yang keempat, kita rasa senang hati dengan berpuasa. Yang kelima, kita tak rasa berat untuk melaksanakannya dan tidak panjang hari bulan. Saya sebut ni sebab apa? Mudah dipaham dan mudah dizainal masuk Facebook. Jadi dia pun menggunakan medsos untuk berdakwah. Bukan dizainal ni, dia gunakan media sosial untuk berdakwah. Itu yang patutnya. Jadi kadang guna status kita tak apa-apa. Pagi tadi tak ada nak sahur. Masuk status. Tak gerak lagi ni. Dia cerita status. Kalau status tu tuan-tuan, cerita ilmu, orang dapat ilmu. Orang dapat ilmu. Okay, cukup sekat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bahaya. Apa lah bahaya kan. Kita jumpa, tengoklah ya. Kalau bahaya tak. Kita raya insyaAllah 21. 28 tu raya ni. Tak pernah dia jasinkan. Dia boleh ya. Raya tak ada kita perlu subuh kan. Bukan bulan maghrib, bulan maghrib orang berjalan raya, tak subuh jalan raya. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi lepas ni. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu nabiyil karim wa ala alihi وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الخاتم المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh tasbih farah surah Al-Asri. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahul azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.